Khunsa muskil ialah khunsa yang tidak boleh dipastikan lelaki atau perempuan. Itu nama dia khunsa muskil. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan khunsa. Yang pertama, pergaulan. Ketika dia bergaul dengan orang lelaki, dia kena bertindak macam orang perempuan. Maksudnya, dia tak boleh aduk salam apa semua tu. Maksud itu. Ketika dia bergaul dengan orang perempuan, dia kena bertindak seperti dia orang lelaki. Itu cara nak menyelamat diri dah. Dan yang keduanya, hukum perkahwinan. Khunsa muskil ni haram berkahwin. Sebab apa dia tak boleh berkahwin? Sebab salah satu syarat berkahwin tu, orang berkahwin tu dia kena lelaki atau perempuan. Dia tak boleh nak pasti lelaki atau perempuan, maka dia haram berkahwin. Dan yang ketiganya, hukum berkaitan dengan solat berjamaah. Khunsa muskil ni, kalau dia solat berjamaah, dia tidak boleh menjadi imam kepada khunsa lagu dia juga. Sebab takut khunsa makmum tu cenderung jadi lelaki-lelaki, dia perempuan. Tak boleh. Kalau khunsa muskil ni, kalau dia jadi imam, dia hanya boleh jadi imam kepada makmum perempuan. Tetapi, kalau dia nak sembahyang berjamaah, dia boleh menjadi makmum kepada imam lelaki. Dia tak boleh jadi makmum kepada imam khunsa dan juga imam perempuan. Kedudukan khunsa muskil kalau dalam solat berjemaah pula ialah susunan saf tu, saf yang pertama disusun makmum lelaki yang dewasa, saf yang kedua makmum kanak-kanak lelaki yang belum balik, dan saf yang ketiga letak khunsa muskil tu. Walaupun dia seorang, duduk seorang-seorang dia, saf belakang dia adalah makmum perempuan yang dewasa, dan saf belakang makmum perempuan dewasa adalah makmum kanak-kanak perempuan yang belum balik. Dan hukum berikutnya berkaitan dengan aurat. Aurat khunsa muskil ni, dia lebih selamat auratnya menutup aurat macam orang perempuan. Sebab apa? Khunsa muskil ni kita tak tahu dia lelaki atau perempuan. Barangkalian dia tu sama ada lelaki atau perempuan, maka lebih selamat dia menutup aurat macam mana orang perempuan. Lebih-lebih lagi dalam ibadat-ibadat yang tertentu. Contohnya solat. Itu sikitlah penjelasan tentang khunsa muskil. Wallahu alam.